Hantu? Bukan? Bukan zombie? Bukan. Okey, ini ialah tulang. Tulang apa? Tahun 5 dah belajar. Tulang apa? Berata. Ada orang tak sebut lah. Tak ingat. Kita tahu 4 je lah. Dia tak ingat. Baru belajar. Vertebrata. Tulang rusuk. Lepas tu? Tulang belakang. Okey. Awak ada tengkorak yang tolong lindung awak. Okey, kemudian kita pergi yang kedua, tulang rusuk. Tulang rusuk buat apa? Pandai. Tepuk sikit. Tulang belakang. Tulang belakang saya nak tanya tahun 6. Apa fungsi tulang belakang ni? Apa? Tahun 2. Okay, kita akan buat satu lagi proses yang namanya MRI. Okay, itulah yang proses perawatan yang paling detail kan. Dia boleh nampak semua urat awak, dia boleh nampak tulang awak. Okay, pakai seat belt kalau naik motor. Pakai helmet untuk lindungi tengkorak awak lah. Okey, itu saja untuk hari ini.